Hello, what's up guys? Today we want to eat nasi kerabu. Nasi kerabu perut bakar. Cek 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 cek, itulah bunyi cicak. Video lah bang. Fotokan video ni ye. Bang, ni video lah bang. Video ye. Video ba? Let's go. Hello. Bertemu kembali dalam rancangan pukul 10.52. Janji 9.30. Tapi sebab perempuan ni betulkan kening kening pula macam mana. Eja-eja padam. Eja-eja padam. Eja-eja padam. Apa? Aku ingat lagi kalau si Charlie datang tu. Kau ingat? Semua. Yang masa mula-mula dia datang naik pagi kan. I have supir here, supir. Dia panggil aku supir. Hujan. Weh, betul lawan berat 1 inci ke atas tanah ni. Dia macam orang kata jadi insaf sekejap lah. Jangan dia bersin lah. Dia bersin habis. Kita orang dah sampai. Si kerabu. Hello guys, welcome to Wow channel. Apa yang anda excited nak makan? Sebab orang kata nasi kerabu dia mantap. Macam mana? Wow. Antija? Tak. Cerita sikit dekat kita punya 1 juta follower kan? So kepada semua 1 juta subscriber kita, inilah kedai Abel nasi dagang. Sambal belacan nak? Sambal belacan nak? Sambal belacan nak. Balik. Aku bawa mi ayam, ada ayam baru. Ya, semua isi. Tak pakai isi ke? Tak. Boring lah. Nasi sikit juga. Sikit je, dah sikit je. Tak ada rasa je. Ingat ayam. Sambal belacan nak? Boleh? Kalau masin, Tak nak? ayam, Boleh. Mana-mana je. boleh. Boleh. So we got our food already. This is mine. Ajak makan nasi kerabu tapi makan nasi putih. Ni daging kunyit, ayam goreng, telur, sambal belacan killer dengan kuah gulai. Ni kita panggil combo sumbat arteri. Kita ada lemak bakar, kita ada lemak kunyit. Is it lemak? No, I don't think so. No. Daging. Okay, ada lemak. Okay. Ni kita ada kaki ayam. So memang aku punya arteri aku sumbat ayam aku nak duduk sebelah ni. Lah. Tadi tak nak duduk. We have having nasi kerabu right now. Nasi kerabu. We have full lemak bakar. Lemak bakar. Telur masin. Budu inside. Budu inside. We can budu inside. Sambal tu mihata. Okay. Ni sambal kelapa. Ni sayur ulo. Okay. Ni kerupuk Ikan ikan. Boleh okay. Lemak. Ni lagi gempok. Hantar ikut. Okay, Queen. Setiap detik masalahnya. Tak, ni tak nak kalah. Okay, terangkan. Saya punya nasi kerabu, ayam goreng berempah dan Nak tulis juga tu Dia makan apa? Kalau masin. Telur masin. je. Gorenglah telur masin. Kalau masin lah. Sebab Mic kat sini gerak kan. tapi actually sekarang I rasa macam nak berbet. Nak berbet. Malam tadi punya lupa nak cakap kan dah habis. Lupa nak cakap. Makan sedap sangat. Okay, good job. Habis dah. So rating. Per 10. 10 over 10. 10. Okay. Ha? Rating. Rating. 9. Apa pasal? Infinity apa infinity? Saya bagi nasi paipon 9. 8 sebab ayam aku sejuk. Alhamdulillah kita dah selesai makan ya. Weh, orang kata Beauty of Johnson punya eye cream bagus. Apa ni? Beauty of Johnson punya eye cream. Kita tak pakai. Ni tolong beli brand ni. Jangan nak cantik-cantik mahal-mahal RM16 buat apa?
Ni. Comellah dia ni. Geram aku. Saya pakai ini. Tapi harga dia menyakitkan hati. RM41.40. Itu tak ada. Mana satu? Ni. What's this? This one Moisturizer. Sensitive. She pula pakai skin tip nak buat macam mana? Kita pula anak datuk. Lah? Wih. Dia tulis tau video sebab clear port. Masanya betul ke? Ya, aku ada tau. Bahan hitam-hitam juga. Tak, dia bukan hitam tau. Dia aku tak tahu. Chicken skin, yes. Chicken skin. Skin yelah macam ni benda yang ada glycolic acid. Kau tahu tak? Dulu. Yang ke pam. Pakai This tu. one very Ni nice. brand apa? What's Guardian punya Genuine? Joy. Ya, dia white White mask and mask. freesia. Love. Love berbunga. Sebab ada freesia. Memang wajah saya sesuai dengan pink-pink. Memperwarkan dan mencantikkan lagi bibir. Ni barang aku beli. Body mist. Siapa yang busuk pakai ni. Buat gigi. Kenapa ambil Dali? Sebab dapat 3. Suka ni. Okay. Siapa yang nak beli deodorant tak ada bau, beli ni. Very nice. Untuk kaki, pakai yang ni. Yang ni. Confirm kaki korang tak bau. Online lah tapi. Dia bila dah masuk Guardian dengan perempuan, dia jadi macam ni. Dah habis bayar? Kalau si Okey, ni punya rasa kecil pegang macam ni. Itulah tu. Biasa bila teman perempuan shopping dia macam ni. So untuk kita punya 1 million subscriber, Kau ingat dapat free? Next destination, Jelati Stesen pertukaran. ke Ampang lah. Station Wistoton. Stesen Padang Mak Serat. Dia siapa? Kau tahu apa yang ku mahu. guys, jom guys. Sekarang kita pergi Watson pula guys. Chong, kalau diorang tak keluar tolong azan Aku mesti ada gigi terlebih. Gigi tu. Ni lagu vibe korang ni. Oh, ya. Di antara kau dan aku, cuma kamu tak ada yang lain. Ku bilang aku gak main. Ni kalau orang tanya cakap Emma. Mula pun. 1, 2, 3 slay. Okay, disebabkan girl sangat lama ya, Watson, kita pun berjalan-jalan. Dah beli. Kita tengok girls dah siap belum? Nak pergi ke? Ya Allah, dia pula hilang. Dekat depan dia, dekat depan sana. Ya ke? Uish, mana dia orang? NK 17. Mana? Oh, 45. 4 tu 500 yang tu. Tapi yang noise cancellation tu 8. Okay. Yang ada extra, yang pro tu 1000. Yang ni berapa? Ni 4500 tu. Okey lah kan. Ada birthday ke ni? Wow. Mau nak bagi je lepas tu. Ada birthday di Apple weh. Katanya. Ni. Wah. Kali pundan no. Abang. Oh, apa pandang-pandang? Lama. Unboxing time. SMA sikit ke tak? Tapi ni aku nak letak kat paket apa benda? Dia tak ikan. Lah. Orang bodoh. Kejap. Guys, nak kat ikan guys. Ikan tu pelari. Wow. Tiba-tiba ramai rata mancing. Tarik benda lah. Tak syok kan? Apa? Abang. Sebelah berat. Nanti kita masuk nak Iron Man sikit. Boleh tak kita Baru jalan depan kan? Okay, bye. kita macam bergilir je.
Bergiling. Kau berenang? Okey, kau berenang. Aku berenang. Pelampung pecah. Pelampung bergoyak. Macam mana nak buka lagi tu? Pelampung pecah. Boleh masuk, boleh masuk. Masuk bangga ni. Boleh masuk lah. Tiba-tiba kenapa kempis? Apa besar ni? Itu banyak haluk berenang kat laut. Berdusian. Sampai hati korang gelakkan aku. Saya tak gelak, Syed. Saya tak gelak. Sampai hati korang. Lepas tu, orang kena kelangan gagal saya. Alah, koyak. Kan. Alah, boring lah. Pelampung pecah. Keluarkan gegel je lah. Dapat. Itu pelampung lain. Aku ada genuine question lah. Kalau korang berenang, korang terapung tak? Serius, genuine question. Itu kan? Itu aja ke bawah. Oh, pelampung ni atas. Lagi ni kan. Wih, lagi bugat ni nak berenang. Oh kan. Semuanya lagi berat kan? Ke korang macam kena tarik? Kenapa? Tak. Kira tak payah dayung tangan lah. Ni payah Ni dayung. pun kena dayung. Diorang pakai sports bra. Oh. Dia akan tekan sampai masuk ke dalam. Boleh masuk ke dalam? Weekend Serius lah? Curious doh. Dah. Boleh on off lah. Ha? Set, mana nak besar? Boleh cabut. Tak, ni betul lah. Bukan boleh masuk ke dalam ke? Tak Tak, yelah. Maknanya kau flatkan dia lah. Agak-agak boleh masuk balik jadi flat je. Kita kau cakap Kejut aku. macam ni apa yang collapsible cup tu. Dah tu, telur kau boleh masuk balik ke? Boleh? Boleh? Serius? Tengok, cuba macam ni masuk dalam. Tunjuk jap. Okey, tunjuk jap ke? Aku tengah drag kau man. Okey, tak boleh ah. Dia tengah tunjuk. Tunjuk jap. Aku wakil lah. Apa?